Lepas korang turn on apa, okay, korang akan nampak 360 view and then korang select parking space. Okay, dekat sini saya nak parking secara reverse dan menegak macam ini. Klik yang hijau ni, okay. Kalau dia merah maksudnya dia tak boleh. So kita bawa pergi ke sini. Okay, katakan kita boleh dapatkan lagi tak? Okay, nampak dia tak boleh kan? Depan sikit boleh tak? Okay, sini boleh, katanya dia boleh. So let's try. Make sure sebelum start, okay, nampak dia kata please stop and hold the brake. And then hold the brake, tekan start. So, jom kita tengok macam mana dia berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun berdebar juga nak guna auto parking ni. Apa pun kita standby jugalah kaki kita dekat sini. Adakah dia akan masuk dengan betul? Okey. Okey semua. Okey. So nampak. Takut juga sebenarnya, tapi kita cubalah. Okey, selepas selesai dia akan terus auto parking. So korang tak perlu dah nak tukar gear. Nampak? Terus auto parking. Okey, nampak selesai kat sini. Cuma penggunaan ni senang kata kalau kita masuk reverse sendiri lagi cepat lah. Tapi apapun untuk parking yang sempit dia sangat-sangat berguna. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tinggal like, komen dan share. InsyaAllah saya akan jawab nanti. Apa-apa Roger.